Selamat sejahtera. Kami dari SMK Sultan Abdul Jalil, Kluang, Johor, Malaysia. Kajian lepas oleh Maida dan Sumiati 2019 membuktikan bahawa sisa rak telur iaitu kotak telur mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk diinovasikan menjadi produk seni hiasan dinding yang berkualiti. Melalui ujian penilaian panelis, dalam kajian tersebut, hasil inovasi berasaskan rak telur ini mendapat maklum balas positif sebanyak 87.5% sekaligus mengesahkan bahawa bahan terbuang ini sangat baik untuk dijadikan sebagai produk hiasan. Selaras dengan penemuan ilmiah tersebut, projek Eco-Poly-Clay ini dibangunkan untuk melangkah setapak lagi dalam aspek inovasi. Jika kajian lepas menumpukan kepada penggunaan struktur fizikal rak telur secara terus, projek ini bertindak memproses semula rak telur tersebut menjadi formula dough clay komersial yang lebih fleksibel, tahan lama dan sedia dibentuk demi meluaskan lagi potensi aplikasinya dalam industri kreatif yang mampan. Inovasi ini mendukung 3 SDG iaitu SDG 9 Industry Innovation Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 12 Responsible Consumption and Production. Metodologi. Fasa tanya. Berdasarkan persekitaran, kami perhatikan sisa tempat bekas telur yang diperbuat daripada kertas terbuang begitu sahaja. Kami mengenal pasti apakah potensi lain bagi tempat letak telur ini. Fasa sumbangan. Mengenal pasti potensi bekas telur untuk dijadikan bahan kraft seperti keychain. Membuat langkah dan gerak kerja untuk menghasilkan keychain. Fasa cipta. Yang pertama, rendam kotak telur sehingga kotak telur menjadi lembut. Yang kedua, kisar kotak telur sehingga halus. Yang ketiga, perah air dari kotak telur yang dikisar. Yang keempat pula, masukkan tepung jagung dan air sehingga menjadi dough. Yang kelima, menjemur clay di bawah matahari selama 2 hari. Fasa uji. Menguji tahap ketahanan clay. Fasa komunikasi. Pembentangan inovasi dan poster. Perbincangan, inovasi Eco-Poly-Clay Keychain turut menyokong SDG 9 iaitu Industry, Innovation and Infrastructure. Projek ini merupakan satu inovasi hijau yang mengubah sisa buangan kotak telur menjadi bahan alternatif baru iaitu Eco-Clay bagi menggantikan tanah liat komersial. Seterusnya, Eco-Poly-Clay mendukung SDG 11 iaitu Sustainable City and Communities. Lambakan sisa pepecah seperti kotak telur di kawasan bandar selalunya berakhir di tapak pelupusan sampah yang menyumbang kepada pencemaran ruang. Dengan mengitar semula sisa ini menjadi arca atau produk seni, projek ini menyokong pengurusan sisa pepecah komuniti yang lebih efektif demi mewujudkan persekitaran bandar yang lebih bersih, hijau dan lestari. Eco-Poly-Clay mendukung SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Production. Projek ini menerapkan konsep upcycling secara bertanggungjawab dengan memanjangkan jangka hayat sisa kotak telur sebelum ia dilupuskan. Penggunaan bahan tambahan organik seperti cuka sebagai antikulat dan tepung jagung berbanding bahan kimia berbahaya membuktikan proses pengeluaran clay ini selamat untuk pengguna dan tidak mencemarkan alam sekitar apabila ia reput nanti. Kesimpulannya, inovasi Eco-Poly-Clay berjaya membuktikan sisa kotak telur boleh dikita semula menjadi bahan alternatif kraft yang kukuh, ringan dan berkos rendah. Projek ini bukan sahaja berpotensi tinggi untuk dikomersialkan sebagai produk mesra alam, malah menyokong penuh agenda kelestarian global seperti SDG 9, 11 dan 12 demi mengurangkan pencemaran sisa pebejal di bumi bertuah ini. Cadangan penambahbaikan yang boleh dibuat ialah menggunakan cuka masakan dengan minyak pokok teh atau ubat gegat hancur untuk memberikan bau yang lebih wangi di samping mengekalkan fungsi antikulat yang kuat.